Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Tahaluh dibenarkan dalam Islam. Oh, Ajillah kata, orang pah ni pakak ngadik api sebab tu haram. Kita sokong pah. Kerana pah ni pakak ngadik api, di api tak ada wudu, di api kapi harbi. Ambo ke ceramah dah tapi balasah dia, pah hari ni tak jawab. Pah hari ni tak jawab. Ambo kata kalau di api tak ada wudu, kapi harbi, amnu tak ada wudu, nak panggil berapa? Ha, dia nak jawab kan? Oh, mudah ya. Oh, saya tok. Tikai dengan keris dia. Tak payah buat tebik keris lain. Dia tikai, kita lepak sodok dengan keris dia sendiri. Tu. Baik. Tak apalah kita kecek lembut. Kita kata amnu talak hudu, amnu harbi. Patu Ajillah pula sokong amnu. Amnu talak hudu. Nak tak nama berapa? Ajillah harbi. Ha. Tu lembut dah tu. Kira hal lembut lah, kita kira hal lembut. Dia kena faham. Nabi sebut dalam hadis tentang hilful fudul. Perjanjian fudul. Di kalangan puak-puak kafir zaman jahiliah. Tapi janji untuk menghalang kemungkaran, menentang kemungkaran. Nabi sebut, "Lau du'itu bihi fil Islam la ajabtu." Kalau aku diajak untuk bertahaluh lagu tu di zaman Islam, nescaya aku akan buat. Dalam peristiwa hijrah, hak tunjuk jalan. Bukan orang Islam, orang kafir. Abdullah bin Uraiqid tunjuk jalan. Kita pakat dengan DP, dia kata tak boleh. Dia pakat dengan MCA boleh pula. MCA tak nak uduk juga. Jadi MCA tak nak uduk. UMNO tak nak uduk. Jadi tak apa. Kita pah berjual uduk. DP tak setuju uduk. Tak apalah dia tidak Islam. Dia tak setuju. Dan kita rakyat ke DP. Mu tak ada hak untuk tidak setuju. Kerana uduk ni untuk orang Islam. Jadi mu tak setuju apa? Muka hak untuk orang Islam. Supaya kita nak jawi, kena nanya DAP kan ni. Aku nak jawi lagu mana? DAP tak ada. Dia tak ada hak untuk halal. Dia tak boleh kata aku tak setuju mu nak jawi. Kita kata ikut aku lah. Aku nak kerak sekali dua kali pun. Muka jawi ni wajib orang Islam. Jadi dia tak. Dia tak begitu kan? Mudah. Tu mudah yang kita jawab. Tak ada masalah. Tapi masalahnya UMNO tolak hudud. Surat Dr. Mahathir atas Ketua Gubernur Aziz 15 hari bulan 7 tahun 94. Ni kecek hanamu Allah pula. Hanamu Allah ni tuan-tuan, UMNO yang membenarkan orang bukan Islam guna nama Allah, sebut Allah dalam Bible edisi Melayu God sebagai Allah, mengikut kenyataan Datuk Seri Idris Jalal pada 2004 tahun 2011. Kabinet Malaysia meluluskan dibawa masuk Bible edisi Melayu daripada Indonesia ke Malaysia. Dalam Bible edisi Melayu diterjemuh God kepada Allah. Kerajaan UMNO yang membenarkan, bukan kita. Datuk Seri Nazri Aziz juga sebut negeri yang tak ada raja orang kafir boleh guna nama Allah. Pulau Pinang, Sabah, Sarawak. Jadi hak benarnya UMNO. Apa dia kata kita ni bawah kuasa Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri nama Hishamuddin, bukan nama Nasaruddin. Bapa duk salah kita. UMNO ni dia buat, pas dia tak mengaku. Supalah cerita orang ketuk dalam kereta. Tuan-tuan biasa dengar cerita orang ketuk dalam kereta. Dia naik kereta perebek, musim hujan kot. Driver keretanya tutup rapat habis cermin. Penumpang depan ada seorang, alik belakang 3. Ramai-ramai tu ada seorang yang ketuk. Dia bertanya apa dia ketuk ni bau busuk, bau lepas makan ikan ngasai. Bau apa ngek? Tanya depan dok. Tanya belakang dok. Tak mengaku belakang. Tapi dia kereta ni cerdik. Bila siapa di stesen kereta perebek pasal mah, pakak bayar tambah belakang, lalu driver kereta kata, hok ketuk tadi tak payah lagi tu. Bila driver kata begitu, hok ketuk marah selalu. Hei, dia kata aku mula-mula sekali bayar, dia kata. Dia ketuk. UMNO lagu tu. Dia yang membenarkan orang kafir guna nama Allah. Tiba-tiba dia nak kata kita. Tak betul. Tak betul. Ni cerita UMNO. Jadi dia gitu atas kita. Dia buat, dia tok atas kita. Dia buat, dia tok atas kita. Supaya jelas kita ni lah. Dia kata orang pah kata Quran tak betul. Ligu je betul. Orang pah mana? Kita tanya jelas, mu ni khabar molek ke? Ni hamba dengar ucapan dia.
Dia kata orang lepas kata Imam Syafi'i tak pandai. Bila orang lepas kata Imam Syafi'i tak pandai? Bapa membuat kata mutak atas orang. Mau dia kata. Malu kau serban kau. Kecek pelawak. Dia ni amak kenal lama dah. Zaman amak kecil lagi. Sebelum amak pergi Mesir. Amak dengan ayah amak semayang asar di Cabai Pak. Nak cerita. Dia amak cerita dah. Tepi balasah dia. Budak kita tanya dia. Wah tak ngaku. Dia memang orang bengok tengah jalan tak ngaku. Nah ni. Dia pergi jumpa ayah hamba. 2-3 orang dia pergi jumpa. Wakil dia. Tidak dia kecek. Wakil dia. Sekali dengan dia. Dia kata Tok Guru. Dia ayat ayah hamba. Ni. Haji Loh ni baru klik Mekah. Dia pakai serban merah. Hamba ingat lagi. Mari jumpa Tok Guru ni. Supaya Tok Guru kira. Dia nak jadi wakil ayat pah. Supaya latih dia jadi calon pah. Mula ayah hamba tengok ke dia. Bila tengok ke dia. Ayah hamba kecek muka lain. Pakai tak tanya. Dia ni mari mana, asam mana, mengaji selama mana dok. Nah ni. Dia kata dia pandai dah ni. Ayah hamba tak kecek berapa. Kenapa? Hamba boleh bayar ke? Kerana ayah hamba dia mengaji, dia tahu. Nabi sebut la tas'alil imarah. Jangan kau minta jawatan. Kalau minta jawatan memang orang tu tak layak dah. Tu, dia pergi minta jawatan dah. Pandai berapa lagu tu? Nah ni. Pitenuh orang kata pah gini. Jadi hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Tak usah fakar lah puak ni. Pendeta dia baca hadis Nabi, bukan hadis. Dia baca hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman ni kena tahu ni bukan hadis. Imam Suyuti kata tidak hadis. Imam Zarkashi kata tidak hadis. Syekh Nasruddin Albani kata tidak hadis. Ustaz Nasruddin Haji Daud berkata tidak hadis juga. Mana? Jadi duk menego bahagian yang tak betul ke belakang. Jadi tuan-tuan, kita harap supaya kita bersatu. Kita bukan setakat kita nak kekalkan kuasa kita di Kelantan, tapi kita nak tawan Putrajaya. Boleh atau tidak? Dalam tanah ada cacing. Dalam rumah ada lipah. Katakan tidak pada cacing. Mari kita pakoh pah. Lebah bukan sebarang lebah. Lebah terbang di tepi payah. Ubah bukan sebarang ubah. Ubah menuju Putrajaya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.